Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kerana kembali menemani perjalanan saya. Hari ini saya mengajak anda meninggalkan seketika kesibukan bandar. Kita tidak menuju ke tempat yang gah, bukan juga ke destinasi pelancongan yang terkenal. Sebaliknya, kita singgah ke sebuah pekan kecil yang masih setia menyimpan wajah lamanya. Setiap perjalanan mempunyai destinasinya. Namun, ada perjalanan yang sebenarnya bukan tentang ke mana kita pergi, tetapi tentang apa yang kita temui di sepanjang jalan. Hari ini kita singgah di Bidur, sebuah pekan kecil di selatan negeri Perak, yang sering dilalui ribuan kenderaan setiap hari. Tetapi, seperti kebanyakan pekan lama di Malaysia, Bidur menyimpan cerita yang lebih panjang daripada apa yang kita lihat. Suatu ketika dahulu, Bidur menjadi berkembang pesat hasil pelombongan biji timah. Kedatangan pelbagai masyarakat yang terus berkembang mengikut peredaran zaman. Dari sudut geografinya, Bidur terletak di sebuah kawasan yang cukup strategik. Ia menjadi penghubung penting antara utara dan selatan semenanjung Malaysia. Namun kedudukan bukan sekadar laluan. Pintu masuk kepada kampung-kampung tradisi dan destinasi pelancongan di selatan Perak. Perasaan yang masih wujud pekan-pekan kecil yang mempertahankan identitinya ketika dunia di sekeliling semakin berubah. Di sinilah kita belajar bahawa sesebuah pekan tidak semestinya berkembang melalui bangunan yang tinggi. Kadang-kadang tempat yang paling memberi ketenangan bukanlah tempat yang paling terkenal,
Mungkin itulah sebabnya ramai yang singgah di Bidor. Terima kasih Bidor kerana mengingatkan bahawa perjalanan yang paling bermakna bukanlah tentang sejauh mana kita memandu. Terima kasih kerana sudi menemani saya seketika. Semoga perjalanan yang ringkas ini bukan sahaja membawa kita melihat satu garis masa, sehingga kita bertemu lagi dalam perjalanan yang akan datang. Sekiranya anda menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan button like dan subscribe, supaya kita dapat meneroka lebih banyak bandar, pekan, kampung di seluruh Malaysia.